Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Perpustakaan Sekolah Rendah Islam Al-Muslim. Hai, nama saya Elzara. Saya Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah Rendah Islam Al-Muslim. Di sekolah terdapat 3 bahagian utama. Yang pertama adalah media. Yang kedua adalah perpustakaan. Dan yang terakhir adalah digitalisasi. Terdapat kemudahan televisyen yang memaparkan aktiviti di sekolah. Video-video ini telah dibuat oleh unit media PSS. Terdapat juga kemudahan digitalisasi iaitu iPad dan tablet. Bagi penggunaan rekod nilam, kami menggunakan buku rekod nilam khas. Ini merupakan isi kandungan buku nilam yang perlu ditulis oleh murid-murid. Di perpustakaan terdapat beberapa rak buku yang disediakan seperti lain-lain, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Terima kasih semua.